ni ada rezeki sampai ke Teman Toki. Rebus mi Maggi kuih tiaw nasi goreng-goreng mamak. Apa sedap ai? Semua sedap Semua sedap. Harus sedap bayar, harus sedap tak bayar. Betul ni? Ini macam yang ini tak ada. Yang ini tak ada tu aja. Patik buah kan, patik dacong kan. Patik Sungai Pahang. Jalan. Minyak tu minyak tu. Ha? Mana-mana tak apa. Yang siapa abang tadi? Kalau ikutkan 7 biji. Ada 2 grup, satu nak pergi Penang, satu nak pergi sana. Dalam Penang tak pergi, sini tak pergi. Tu dia kata malas ngajak lah dia kata. Last ni orang yang tak pergi ya. Dia baik orang Malaysia boleh jadi tak jadi kan. 50-50 Hati-hati nak pergi je. Hati nak pergi. Tapi takut terlewat. Awak boleh isi minyak ke? Boleh pakai yang rendah tu. Angin. Boleh untuk standard kanan. Standard dia? Standard orang? Standard tak orang? Tapi okey lah, dia tak ada angin kuat.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita lagi kawan di channel Ila Kulaan JJCM. Ni motor aku kawan. Baru buat. Okay kawan, hari ni aku baru saya sampai dekat Bukit Fraser. Gerak tadi dari Batu Gajah pukul 9 pagi. Sampai dekat Bukit Fraser pukul 12. Lebih kurang 3 jam lah perjalanan. Jalan memang jam. Maklumlah nak raya Cina ni. Dekat Bukit Fraser ni ramai kawan. Ini kali pertama aku sampai kat sini. Hari ni pergi 3 biji motor. Aku, Wan dengan bini dia lah. Dengan Abang Wan. Ini motor Abang Wan. Tu Abang Wan. Ini pun kali pertama aku rak dengan abang dia. Yang lain tak dapat datang sebabnya masing-masing ada urusan. Yang tak dapat dielakkan, abang aku kerja, Cik Mi pun ada urusan, ramai ada urusan. Okey kawan. Lepas ni ada rezeki sampai ke Teman Toki. Okey. Kita rehat dulu kawan 3 jam perjalanan tak ada rehat kawan. Dia rehat terus je. Rehat pun dekat tu tadi buang air je. Tu terus perjalanan. Okey kawan, kita rehat dulu. Yang penting kita Happy. luncur. Okey. Okey kawan, kita tengok apa yang ada jual kat sini. Perut pun dah lapar. Pukul 12 baru nak makan. Pagi tadi tak sempat nak makan. Pagi minum kopi, biskut 2 keping. Tak ada pun nak makan. Tak rancang sebenarnya. Cadang 50 nak naik Bukit Fraser. Lepas tu dalam minit Wan kata nak join ke tak nak. Pukul berapa gerak? 8.30. Jom. Pergi. Sampai juga alhamdulillah. Memang tak ada rancang kawan. Semalam dia memang dia orang ajak. Tapi 50-50. Nak pergi tak nak pergi. Lalahnya pergi juga kawan. Ada apa? Pada apa sedap semua sedap Semua sedap. Ada sedap bayar, tak sedap tak bayar. betul ni. Ini macam Ada cuma mi goreng kalau sedap bayar. Tak sedap tak bayar. Okey kita try dulu. Cuba. Apa nak apa? Mi goreng lah. Nasi goreng ayam. Kena ayam. Berebus pun ada. Betul lah. Rojak pun ada. Okey kawan, kejap. Buah dia ubi gede. Rojak. Okey kawan, motor jauh, ambil motor jap, parking jap. Apa kita rasa mi goreng. Jap, bawa motor dulu. Boleh kot? Jap aku ambil motor jap. Nak pegang dulu. Mi goreng lah, mi goreng. Mi goreng. Mi goreng sama mi rebus mana sedap? Mi goreng sedap. Boleh bang. Kejap bang motor. Mana tekan dulu. Ya, mari bang. Kuah apa? Kacang. Kuah kacang, ubi gede. Mi rebus boleh? Mi rebus kacang bukan? Tak ada kacang. Bukan kacang. Ubi. Ubi cili. Mi rebus. Dia apa minggu ni mama? Minggu ni mama. Kalau tak kuah kacang boleh. Kacang tak boleh makan.
Mi rebus Mi rebus. Dia tak ada kacang, rojak ada. Oh ya, tu. Boleh satu. Oh, makan kat sini. Oh, dah. Baik. Boleh. Ya, mari Ma. Cuba rojak mi goreng. Kalau tidak bayar, tak bayar. Oh, dahsyat ah. Dahsyatlah. Dahsyat. Abang buat. Abang ni. Ambil aku. Makan rojak apa? Rojak satu bang. Okey. Sedap bayar, tak sedap dapat tolong jangan bayar. Dengar. Okey bang, kita try rasa mi goreng Mamak. Bukit Fraser. Mantap ke tak mantap? Ni nanti nak ini apa? Rojak. Okey kawan, aku try mi goreng, orang rumah aku try Rojak. rojak. Okey, jemput makan. Mama mi goreng. Okey kawan, kita pun selesai makan. Jam rehat juga setengah jam je. Kita luncur ke mana bang? Lemang Toki. Lemang Toki. Pahang Faham? Lupa pula. Okey kan, kita luncur Lemang Toki. Okey kan? Jalan. Punggung okey kan? Punggung okey ah? Buat takat ni alhamdulillah. Kalau yang lama tu mungkinlah. Okey kan? Wan dah beli seat baru. Itu pasal Cak Ayam. Jangan cakap begitu Cak Ayam. Janji duduk selesa Wan Jadi tak sakit punggung. Okey, kita luncur ke Lemang Toki Pahang. Luncur. Tapi awak memang
Aduh. Udah panas. Udah panas. Udah panas. Masak. Tadi sejuk. Cabut punggung heavy. Coba semua. Udah panas. Ni betul gila je apa je. Yeah. Orang betul tidur sedap deh. Betul. Kita kan dah berkurang gila. Dua satu kat sana. Ini nombor berapa punya gila? Ini first. Ini ya? Ni. Dia ada dua sangat. Ada dua. Sana ada patin, sini tak tahu ada patin. Tak ada. Dah ramai. Patin. Bendanya sama juga kan? Kan? Ada patin, ada. Ya. Ada kereta tengok ada. Tak dengar orang. Mantap lah Wan. Kepala ikan patin ni. Patin buah Wan. Patin acong. Oh. Okey kawan, aku makan lemang dengan air leci kang. Nasi tak makan lah nasi? Nasi tak makan? Saya nasi belum lagi. Demo yang makan. Dia makan nasi tu. Bagilah kalau tak makan lemang dah jauh-jauh makan nasi kat. Makan nasi kau tu gajah pada. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada tu aja. Patin buah kan patin acong kan. Patin Sungai Pahang. Okey kawan, Wan makan nasi. Lemang tak makan Wan? Lemang tak makan? Ya, tengoklah. Kalau lebih banyak. Okey kawan. Habis. Semua nak minum. Ni Abang Mandi makan apa? Abang Mandi. Abang Mandi pun makan nasi ya. Tak makan lemang? Abang Mandi makan ikan bakar. Lemang tak makan lemang? Tengok time dia mana? Tapau Abang Mandi kata. Tapau. Okey kawan, jemput makan dulu. Makan tengah hari ke dah pukul 2.13 dah. Makan tengah hari ni. Okey kawan, jemput makan dulu. Luncur. Rasa. Bila makan mi ni. Berapa ringgit tu? Okay Wan, makan dulu, buat lapar dah. Lapar Wan. Rindu. Wan, banyak cium mulut dia. Wan, cium mulut batin Wan. Buat dia baca ikan merah tu. Yang tarik tu kan. Okey kawan, kita makan dulu. Mana makan yang ni kan? Okey tak? Makan okey. Dengan kecil juga. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi ya? Penting. Ini apa? Cah okey cah. Bungkus. Makan okey dah hari ni. Mandi. Bungkus lemang satu Takut tak sempat. Takut tak sempat bang. Dekat gamble kang buka. Dina, okey makan hari ni? Okey. Tempat tidur kata motor. Okey dah. Okey. Depan ni tidur atas motor. Okey kawan, kita luncur Genting pula.
Jom luncur.
masuk. Okey kawan-kawan, setakat inilah video aku hari ni. Jangan lupa kawan-kawan komen, subscribe video aku kawan, supaya aku dapat membuat video yang lebih menarik lagi kawan. Okey kawan, isi minyak cabut balik lah. Badan pun dah sakit-sakit dah ni. Orang Perak cakap dah mangkor. Lalunya kawan, isi minyak cabut balik ke Batu Gajah. Luncur kawan. Bye.